Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Baik, pagi ni kita lanjutkan tadabbur ringkas surah Al-Alaq, surah yang Allah menceritakan tentang bagaimanakah manusia sebelum ini tiada, tak wujud di dunia, Allah yang mewujudkan manusia itu di dunia. Jadi cara manusia itu diwujudkan, maka Allah menciptakan manusia itu. Macam mana manusia itu diciptakan? Dalam surah Al-Alaq, ia bermula dari segumpal darah. Okey. Daripada ayat khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Apa yang dapat kita pelajari pengajaran dia? Jumpa tak? Ada dalam nota tak? Ada. Tengok dalam handphone ni nampak ke? Kecil handphone tu. Kena beli handphone besar. Kalau nak guna dalam PDF tu mungkin boleh beli yang macam tab sikit ke. Kan? Tapi nampak Alhamdulillah. Okay. Saya pun kadang-kadang susah tengok dia kecil. Tengok besar-besar juga. Okay, tak apa. Masing-masing ada caranya, senang kan? Satu gadget senang. Okey, antara yang kita dapat belajar adalah pertama, ini membuktikan hebatnya Allah, agungnya Allah dari sudut Allah itu menciptakan manusia. Itulah kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pada kejadian kita, diri sendiri kita ni sebenarnya telah menampakkan bukti jelas bahawa Allah itu maha berkuasa. Jadi kita kena sedar dirilah bahawa kita ini pernah tak ada, Allah ciptakan kita. Jadi kita sangat terhutang budi, kita sangat amat berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla kerana telah menciptakan kita semua. Pelajaran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang zahir dan batin terhadap mana-mana manusia. Apa kaitan dengan penciptaan manusia dari segumpal darah tu? Jawapan dia adalah kalau kita rujuk dalam surah Al-Mulk ayat 13, Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan seluruh makhluk mengetahui segala-galanya? Maknanya Allah yang menciptakan manusia, jadi Allah tahu apa yang dia ciptakan. Jadi Allah yang ciptakan darah yang mengalir dalam tubuh badan kita, maka Allah mengetahui apa saja kaitan dengan apa yang dia ciptakan. Betul tak? Kita tak nampak darah mengalir, darah putih berapa, darah merah berapa. Ada buat sesi saringan tak? Kesihatan. Nanti doktor beritahu darah putih makcik ni macam mana, darah ni macam mana. Kalau kita tengok dari darah pun sudah menunjukkan hebatnya kejadian manusia itu. Apabila tahu hebatnya kejadian manusia itu, maknanya hebat penciptanya. Okey, ibu-ibu, tuan-tuan, darah apa? Jenis apa? Macam mana jenis-jenis tu pun, siapa yang ajar jenis-jenis tu? Allah. Betul tak? Tapi ada satu kes baru ni, perempuan kat Terengganu tu kan, dia ada darah apa? Darah dia special sikit. Ada baru ni darah apa? Dia jenis darah apa? Ada di jenis darah macam pelik sikit darah dia. Jarang orang ada darah jenis tu. Saya lupa darah apa namanya. Tak apalah. Nanti kena ingat, kita ingat kembali. Maknanya kalau bincang pasal darah aja pun, satu daripada kaitan manusia pun sudah besar ilmunya. Tetap. Satu bahagian pakar darah aja pun dah luas dah dia punya skop dia, apatah lagi yang lain-lain.
Okey. Jadi kita masuk ayat yang ketiga. So ayat yang ketiga ada perintah baca buat kali kedua, diulang sekali lagi, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Rabb kamu, Tuhan kamu itu Al-Akram, yang maha mulia. Maknanya berapa kali kita dah jumpa perintah baca? 2 kali. Kali pertama dekat ayat nombor 1. Kali kedua dekat ayat nombor 3. Maknanya kalau sampai 2 kali, maknanya kita kena banyakkan membaca. Membaca tu kunci kepada ilmu. Tapi nak baca apa? Ada banyak jenis bacaan, banyak jenis genre dia. Tapi macam kita ni, yang wajib kita baca adalah Al-Quran. Kerana itulah sumber kepada ilmu. Ilmu yang paling penting sekali, ilmu nak kenal Allah. Betul tak? Ilmu yang paling penting sekali adalah ilmu yang boleh membimbing kita macam mana kita nak kembali nanti bertemu dengan Allah. Ilmu yang bawa kita pergi ke syurga Allah. Lepas tu baru kita tambah dengan bacaan-bacaan lain yang boleh memberi faedah. Mungkin ada orang dia suka baca berbentuk novel, tapi novel yang tak khayal lah. Anak-anak kita zaman sekarang ni dia suka baca, tapi dia baca kadang ada novel hitam. Betul tak novel hitam? Novel yang berbau seks, ada novel yang apabila budak ni dia terlalu khayal, dia bayangkan, dia cuba nak bawa apa dia baca tu dengan actual, memang tak jumpa lah. Betul tak? Tu yang suka buat pembandingan, akhirnya jadi kita takut yang kes bunuh tu kan, 61 tikaman tu, kita boleh bayangkan tak EQ. Kita kena ingat ya, kalau satu kes bunuh, kita tak boleh pandang baru satu. Tak, dalam Islam, bunuh seorang umpama bunuh semua manusia. Hidupkan seorang macam hidupkan semua manusia. Jadi kita tak tahu yang macam kes macam tu kena dibuat penyelidikan. Kenapa boleh sampai cemburu sampai dia kena cari, kena, maknanya pihak-pihak yang mental semua tu dia kena penyelidikan lah, kenapa. Okey, itulah nak cerita sikit pasal baca tu lah. Okey lah. Jadi ayat ini kali yang berikutnya, Nabi SAW waktu dekat Gua Hira itu, Nabi diperintahkan baca, yang mana dalam bacaan itu Nabi dapat mengetahui Allah. Kalau ayat pertama, Allah tu Maha Pencipta, betul? Kali ini Nabi dikenalkan Tuhan itu adalah Al-Akram, yang Maha Mulia. Okey, Al-Akram ni dia ada kaitan dengan nama Allah Al-Karim. Kan salah satu nama Allah adalah Al-Karim. Al-Karim. Al-Karim bermaksud sesuatu yang terhimpun padanya segala bentuk kebaikan, kemuliaan dan kelebihan. Al-Akram, nama Allah Al-Akram ada kaitan dengan nama Al-Karim. Tapi Al-Akram lebih tinggi lagi dari Al-Karim. Maknanya dalam Al-Akram ada Al-Karim. Faham tak? Okey, apa tu Al-Akram? Inilah. Dia kata Allah itu bersifat Al-Karim. Maknanya Allah itu telah mengurniakan banyak bentuk kebaikan, kemuliaan, kelebihan. Okey, manakala nama Allah Al-Akram, Al-Akram pula makna dia adalah dia yang selalu memberi tanpa memerlukan balasan dan tidak menunggu untuk diberikan balasan. Dan Allah bagi macam-macam, tapi Allah tak nak balasan. Itulah Al-Akram. Jadi Nabi belajar dalam Gua Hira itu,
bahawa malaikat perintah dia baca, malaikat kenalkan dia, Tuhan kamu itu bukan sekadar menciptakan segala-galanya, menciptakan manusia, tapi Tuhan kamu itu juga adalah Al-Akram. Jelas ya? Okey. Dalam Al-Quran, kalimah Al-Karim kita akan jumpa diulang sebanyak 23 kali. Tetapi tidak semua kalimah Al-Karim merujuk kepada nama dan sifat Allah. Hanya 4 kali sahaja Al-Karim merujuk kepada sifat Allah yang maha mulia tadi dan sebagainya. Okay, 23 kali itu. Nak tengok tak surah apa? Ni 12, 23, ada berapa semua tadi? 23 kan? Ni 23 saya dah senaraikan. Kenapa saya hijaukan? 4 kali yang kaitan dengan Allah. Contohnya Al-Mu'minun ayat 116 berkaitan dengan Al-Karimnya Allah. Suratul Namli ayat nombor 40 berkenaan dengan Al-Karimnya Allah. Begitu juga Ad-Dukhan ayat 49 dan Al-Infitar ayat nombor 6. Jelas? Ingat, kalau orang maksudnya apa beza Al-Karim dengan Al-Akram? Dalam Al-Akram adanya Al-Karim. Jelas ya? Okey. Al-Akram yang merujuk kepada Allah ni, kalau dia beri macam-macam, dia tak perlulah diberi balasan. Allah tak nak balas apa-apa. Tengok pemurahnya Tuhan, betul tak? Macam kita ni kurang-kurangnya apa? Kan, kalau kita memberi, harap tak balasan? Tak ada harap balasan langsung. Mana boleh? Saya harap balasan, tapi balasan pada Allah. Tak, kalau tak minta balasan ni macam wali-wali, bukan tahap wali dah ni. Nabi pun harap balasan tau. Tapi bukan balasan pada manusia, tapi balasan pada Allah. Tapi Allah sendiri apabila memberi, dia tak ada. Sebab dia tu itulah nak gambarkan Al-Akram tu. Jadi Al-Akram dalam Quran ada berapa kali? Sekali je Allah sebut. Agak-agak dalam surah apa? Nama Allah Al-Akram. Al-Alaq. Saja je sebab teka-teki. Dalam surah Al-Alaq lah. Ingat, segumpal darah menunjukkan bukti Al-Akramnya Allah. Betul tak? Pernah tengok orang dialisis? Dialisis tu dialisis darah. Ada yang darah, ada yang air kan? Berapa jam? Kenapa dia buat dialisis darah tu? Untuk apa? Cuci darah. Cuci darah 4 jam Kenapa nak kena cuci darah? Okey lah. Okey, doakan semoga Allah Ta'ala pemudahkan. Tetap Maknanya apa? Mungkin ada orang terpaksa belanja banyak untuk dicuci darah. Tapi kita yang sihat walafiat ni, ada tak Allah mengenakan sebarang bayaran darah yang mengalir? Tak ada. Tapi apa kita buat dekat Tuhan? Apa tanda terima kasih pada Tuhan? Apa kita buat pada agama dia? Tak. Itulah nak dikaitkan dengan Al-Akram. Kalaulah Allah Ta'ala tanya pasal darah je, nikmat darah je, pun kita takkan mampu nak bayar dengan amal salih. Okey? Itulah Al-Akram Allah. Okey. Yang pendetilannya lagi, kenapa Allah pilih dalam surah ini diletakkan nama Al-Akram, tak letak dalam surah lain? Betul tak? Allah tu bersifat Al-Akram. Tapi kenapa Allah memilih ayat Allah itu Al-Akram diletakkan dalam surah segumpal darah? Apa relevan dia? Ini jawapan dia. Hikmah yang pertama,
adalah kerana dalam konteks surah ini ada apa? Li'izamil ata'i wal jadhilil minnah. Kerana dalam surah ini ada cerita agungnya pemberian yang Allah bagi itu dan besarnya kurniaan dia. Okey, apa dia? Kejap lagi dia sampai. Faham tak? Maknanya, kenapa Allah tak kata nama dia, contohnya, kan Allah boleh tukar nama Iqra wa Rabbukar Rahman ke, ataupun Iqra wa Rabbukar Rahim ke, kan? Kenapa dia pilih nak juga sebab Akram duduk pula dalam surah Al-Alaq? Kerana ada sesuatu yang Allah bagi kepada manusia itu, yang dia bagi tu, yang dia kurnia tu sangat agung. Apa dia? Tunggu slide selepas dia. Okey, tetap. Selama ni kita baca lah kan. Okey. Agungnya pemberian Allah kepada manusia itu sampai digunakan namanya Al-Akram kerana pemberian itu bersifat apa? Ni'matul khalqi wal ijadi, iaitu nikmat Allah menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu. Apa yang diciptakan, diadakan tu, kejap lagi kita ulas lagi. Okey, dah nampak dah jalan Siratal Mustaqim? Nampak ya? Alright. Apa yang agungnya pada menciptakan sesuatu itu dan mengadakan sesuatu itu? Nombor satu, Allah mengadakan sesuatu sebelumnya dia tiada dengan menciptakan sesuatu lah. Betul tak kan? Sebab hanya Allah je yang wujud tanpa ada permulaan. Sebab dia Tuhan. Selain daripada Allah, semua diciptakan, diwujudkan. Jadi nikmat diwujudkan, dicipta tu satu nikmat yang sangat besar. Okey, apa dia? Nombor satu adalah diciptakan manusia itu. Pada ayat nombor 2 kan, khalaqal insan, diciptakan manusia. Jadi penciptaan manusia itu sendiri adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang seharusnya kita kena syukuri dia. Okey, jelas ya? Right, kita tinggalkan bab mati ni. Okey, bab yang kedua, apa nikmat yang Allah ciptakan sebelum ni tak ada, kemudian ada? Iaitu minal jahli ilal ilmi, daripada tak tahu kepada tahu. Betul tak? Sebab nanti lepas ayat 3 kita akan dapat jawapan. Allah yang ciptakan manusia tu, Allah juga bagi ilmu kepada dia. Bukankah kita tahu sesuatu ni besar nilai dia? Betul tak? Daripada kita tak tahu kepada tahu, kan besar nilai tu. Sangat besar nilai tu. Jadi ada dua pemberian Allah yang sangat agung. Pemberian tu berbentuk, sebelum tu tak ada. Allah mengadakan dia. Okey, jelas. Tengok ya. Asal kita ni, manusia, tak tahu apa-apa. Kemudian Allah ciptakan dengan diwujudkan ilmu. Betul tak? Contoh ayat yang Allah kata kita ni asalnya enggak tahu apa-apa. Seperti surah An-Nahli, surah Lebah ayat 78. Allah kata apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Sampailah ke hari ini. Okey, nampak tak dua nikmat tadi?
Nikmat apa? Manusia diciptakan. Yang kedua nikmat ilmu pengetahuan. Sedangkan kedua-dua tu sebelum ni enggak wujud. Dengan ilmu ni lah kita dapat hidup tetap, dapat merasai nikmat dunia dan sebagainya. Sebab tu jangan anggap ilmu ni, belajar ni satu benda yang kecil. Apatah lagi dapat ilmu faham Al-Quranul Karim. Ramai orang kat luar sana, dia tak pandai lagi baca Quran, tapi dia nak belajar, tapi dia malu. Kalau malu, tak dapatlah belajar. Betul tak? Dia tengok cubaan. Ramai orang berulang-alik pergi umrah, pergi haji, tapi kadang dia tak boleh baca Quran. Sian dia. Betul tak? Ilmu yang paling besar sekali. Ada orang dia pandai baca Quran, tapi dia tak faham Quran dia. Betul tak? Jemaah sini pula dah lah pandai baca Quran, pandai pula bahasa Arab. Kan? Apa lagi nak? Semua dah sedia dah. Satu nikmat boleh faham baca bahasa Arab tu. Kan? Jadi ingat, pemberian ilmu itu bukan satu benda yang kecil. Satu pemberian yang sangat besar dalam agama. Apatah lagi dapat ilmu kenal Allah. Dapat ilmu untuk faham kalam Allah. Okey. Apa pelajaran yang kita boleh ambil dari ayat nombor 3 ni? Nombor 1, dari ayat yang perintah baca Iqra buat kali kedua itu sebenarnya isyarat kepada apa? Sentiasa membaca. Kalau tengok ulama-ulama dulu baca, ya Allah, sambil jalan dia baca. Bacalah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan perempuan kena tunjukkan banyak baca, biar cucu tengok bagus nenek ni baca. Walaupun spek mata dia besar tak apa. Tengok ni baca, sebab dia akan teringat tau, nenek dia suka baca surat khabar, baca buku, baca apa, baca. Okey, sebab membaca bukan hobi. Membaca jadi wajib. Apatah lagi membaca Quran wajib. Okay? Kalau tanya pelajar-pelajar, hobi awak apa? Membaca. Kita kata, no, membaca bukan hobi. Membaca satu tuntutan agama. Tapi perlu disaring lah baca apa tu. Okay? Nombor 2, apa yang dapat kita belajar? Di sini kita dapat kenal Allah, mulianya Allah, kebaikan Allah yang terlalu banyak, dan banyak kelukuniaan, kelebihan yang Allah bagi kepada makhluknya. Ni nama Allah Al-Karim tadi. Nombor 3, apa yang dapat kita belajar dari nama Allah Al-Akram tadi? Allah tidak mengharap dan memerlukan sebarang balasan apa-apa dari apa yang dia berikan. Kalau kita jumpa manusia yang dia tak nak minta balasan ni, kita anggap dia apa? Macam bagus, macam betul ni. Betul. Kita pun apatah lagi Allah Azza wa Jalla, memang tak boleh dibuat apa perbandingan lah. Betul tak? Kalau faham yang ini, kita akan rasa semangat nak buat ibadat. Betul tak? Tuhan bagi macam-macam lah, tapi nak semayang fardu, hayya ala solah, faham tak? Lepas ni buat apa yang Allah suka. Allah dah bagi saya macam ni, so saya kena bersegera solat. Betul tak? Suka baca kitab dia, betul tak? Suka belajar, suka zikir. Okay? Kerana kita takkan mampu balas apa yang Allah beri pada kita. Bahkan kalau kita buat amal, Allah bagi balasan tak? Kalau ikutkan logik dia, memang kita patut buat ibadah pun. Tapi Allah ni dia tahu manusia ni, dia bagi juga balasan.
Okey. Nombor 4, apa dapat kita belajar? Ada dua pemberian Allah yang sangat besar dan agung. Pertama apa? Diciptakan manusia dan diberi ilmu pengetahuan. Lepas tu Allah cipta manusia ni sebaik-baik kejadian tak? Ya, seperti mana surah At-Tin. Jelas? Okey, baru kita masuk ayat nombor 4. Dispesifikkan ni'mat ilmu pula. Yang nombor 4, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi 'allama bil qalam. Yang, kenapa dia ada yang? Ni nak sambung balik. Yang Allah yang menciptakan manusia, yang mengajar, allama, mengajar manusia melalui pena. Maksudnya mengajar manusia dapat ilmu melalui qalam, melalui pena. Okey. Daripada ayat ini kita dapati qalam ni memang sangat berkait rapat dengan hidup manusia. Tak boleh tinggal al-qalam ni. Mari kita buktikan. Nombor 1, kalau kita tengok kepentingan al-qalam, pena ni, tak kisahlah pensil ke pen ke, sebenarnya nombor 1 ni apa? Ni berkaitan dengan apa tu? Tu, al-qalam tu, nombor 1 tu. Pena yang menulis apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nombor 1 tu apa? Takdir. Takdir kita, alam ni semua sudah tertulis. Kenapa dia tertulis? Itulah hikmah tulis. Boleh tak Allah buat takdir kita ni tak tertulis? Allah Maha mengetahui kan, tetapi hikmahnya Allah itu, Allah telah tulis takdir kita. Bukan Allah tulis lah, qalam tu, qalam. Ada satu makhluk Allah namanya al-qalam, pena. Cuma para ulama bincang, adakah makhluk Allah pertama al-qalam ke ataupun arash? Awak bincang panjang bab tu. Arash tahu arash? Arash tu adalah satu, dia adalah bumbung kepada dunia ni. Kalau dunia kita ni bumbung kita langit, bumbung kita rumah bumbung kita lah. Langit kan. Langit ni, bumbung ni adalah arash. Ulama bincang, arash dulu ke Allah cipta atau qalam Allah cipta? Tak apalah, berlaku khilaf. Tetapi al-qalam ini makhluk Allah yang Allah cipta dia tu, kerjanya adalah menulis takdir manusia sebelum Allah cipta langit dan bumi lagi. Langit dan bumi ni 50,000 tahun dalam hadis sebelum Allah cipta langit dan bumi sudah ditulis takdir kita. Berbentuk ditulis. Ayatnya apa? Ni ayat rujukannya. Surah Al-Qalam. Ayat nombor 1. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah dengan makhluk dia qalam tu. Demi pena dan apa yang mereka tulis. Okay, mari kita tengok hadis. Riwayat Abu Daud ya, dan Tirmizi. Kalau dalam nota ini status hadis sahih. Ni riwayat siapa? Daripada sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia kata macam ni. Tengok ya. Kalau ikut hadis ni nampak macam pertama qalam lah. Kan hadis itu berbunyi, sabda Nabi SAW, sesungguhnya pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah qalam. Makhluk Allah yang awal Allah cipta. Kemudian Allah berfirman kepada qalam tu, uktub, tulislah. Lalu pena itu bertanya, apa yang perlu saya tulis? Ma aktubu. Maka jawab qalam itu, jawab Allah, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumus sa'ah. Tulislah takdir setiap sesuatu sehingga hari
kiamat. Termasuk takdir kita. So takdir kita tertulis tu diletakkan di mana? Kita belajar dekat surah Al-Qadar sebelum ni. Di Lauh Mahfuz. Ingat lagi? Surah Al-Qadar, inna anzalna fi lailatul qadar. Okey. Lepas tu takdir kita yang tertulis tu, bila para malaikat akan jalankan takdir itu? Bila mereka akan dapat tahu maklumat-maklumat itu? Ingat lagi? Tak apa ditakdirkan, mereka lupa. Kan setiap malam Al-Qadar. Okey, malam Al-Qadar, para malaikat akan dapat laporan untuk setahun. Dia punya skop dia setahun, apa takdir manusia ni dalam setahun. Dia jadi apa, dia sakit, dia gini. So mereka dapat pada malam Al-Qadar buku tu. So mereka akan jalankan bila turun hujan, bila Donald Trump nak mati, semua tu ditulis. Faham tak? Malaikat jalankan je. Sebab ia sudah tertulis. Setiap tahun dia akan dapat. Rezeki kita ni bila akan habis? Selagi dia tak mati. Kalau mati rezeki dah nampak tak? Jelas tu hebatnya mengaji takdir. Itulah qalam. Kan? Jelas? Setakat ni. Tapi saya tak bawa hadis yang 50,000 tahun takdir telah ditulis lah sebelum cipta langit dan bumi tu. Nanti saya, tapi hadis tu sahih. Okey, boleh catatlah dekat nota tu. Ini kita nak cerita kenapa Allah Ta'ala kata dia yang mengajar manusia dengan qalam, sedangkan Nabi tak boleh membaca dan menulis, tapi Nabi ada penulis-penulis dia. Okey, jelas tak? Okey. Saya lanjutkan lagi. Boleh ya? Ada soalan tak? Sebab itu orang selalu sebut kan, bertabahlah wahai tipah, sesungguhnya takdir itu sudah tertulis. Dia tanya kita pula, siapa yang tulis? Al-Qalam yang tulis. Sejak bila Al-Qalam tu tulis? Sebelum diciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Iyakah? Iya. Oh, kalau ia sudah tertulis, saya berdamailah dengan takdir. Saya terimalah apa sahaja. Betul tak? Sebab dia sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Aman hidup. Kalau tidak, kalau tak beriman, tak belajar, kenapa saya? Kenapa? Okey. Nombor 2. Apa kepentingan qalam tu juga? Kalau baca yang ni, peher ke dok peher ni? Saya nak tanya. Kalau dia baca nota tu, dia faham tak? Pena yang digunakan oleh malaikat mencatat dalam rahim apa yang diperuntukkan bagi hambanya seperti rezeki dan amal. Apa maknanya tu? Rahim tu rahim siapa? Rahim ibu-ibu lah. Maksudnya apa? Kita ni pernah tak berada dalam rahim ibu? Iyalah. Dia tengok pusat tu. Dekat rahim ibu kan. Masa kita berada di dalam rahim ibu kita, ada malaikat Allah hantar dulu rahim tu. Ibu-ibu masa mengandungkan anak, pernah rasa apa-apa tak dekat rahim tu? Patutlah rasa gelik apa. Saya tak pernah lah, saya tak pernah beranak lah. Tapi memang hadis sahih. Ada malaikat duduk di dalam rahim itu. Sebab kan ingat tak, nak bentukkan mata badan kan, kita belajar fasa-fasa tu kan. Siapa yang buat? Dibentukkan. Okey ya. Ini hadis rujukan Bukhari Muslim daripada Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana sabda Nabi SAW, Allah akan utuskan satu malaikat kepada manusia itu ke dalam rahim ibunya
dan diperintahkan untuk tulis 4 perkara. Sebab malaikat tanyalah semua arahan Tuhan. Nombor 1, tulis apa? Ya, amalnya macam mana nanti? Amal yang dia akan buat pergi ke syurga kah? Atau pergi ke neraka? Nombor 2, rezekinya sudah ditentukan untuk dia. Di Lauh Mahfuz tu, satulah ditulis lagi pada dia. Ajalnya, celaka atau bahagia dia. Tapi ditulis tak jodoh. Jodoh tak datang bergolek, kita kena bergolek nak cari jodoh tu. Tapi rezeki tak ada tercatat. Ada orang tunggu je, dia panggil STP, sejak tunggu pinangan. Tak jodoh, dia kena cari apatah lagi lama sekarang. Boleh faham ya? Tapi rezekinya sudah tercatat, ada pada Allah. Tapi kena usaha lah. Nampak tak? Maksud dia, punyalah penting penulisan ni sampai waktu dalam rahim ibu pun ditulis. Laki ke perempuan, Allah buat. Okey. Kemudian nombor 3. Ni agak-agak apa sebenarnya yang nak disampaikan? Nombor 3 tu. Pena yang berada di tangan para malaikat yang mulia yang menulis apa yang ditetapkan darinya. Ni pasal apa ni? Siapa tulis macam ni? Apa ni? Ibu-ibu faham apa ni? Malaikat pencatat amal. Allah Ta'ala ni, kalau tak ada malaikat tulis kita buat apa, Allah tahu tak? Dia tahu, tapi kerana kebijaksanaan Allah tu, hikmahnya, dia lantik malaikat pencatat amal. Malaikat tu dia ingat ke atau ditulis? Ditulis. Maknanya kenapa perlu ditulis? Nampak tak kepentingan tulis tu? So inilah ayat yang kata ada malaikat pencatat tu, surah Al-Infitar ayat 11 hingga 12. Kiraman katibin, yang mulia. Kiraman tu malaikat tu mulia, katibin sentiasa mencatat. Dia selalu mengetahui apa yang kamu lakukan. Tengok kan, kalau kita fikir Allah Ta'ala ni dia tak payah ada malaikat pun Tuhan tahu, tapi hikmah dia. Kita kena belajar hikmah. Agak-agak buku catatan amal kita ni dah berapa muka surat dah? Maknanya kita semua ni penulis buku. Betul tak kita penulis buku? Malaikat tu tulis apa yang kita buat. Maknanya seolah-olah kita yang menulis buku kita. Boleh tak hari ni kita buat pilihan, kita nak buat jahat? Boleh. Malaikat tulis dia buat jahat, tapi kita ada pilihan untuk buat baik. Jadi biarlah nanti yang malaikat tulis tu, kitalah yang seperti mengarahkan dia ditulis macam tu. Tapi nanti kita akan baca tak tulisan tu? Baca tak? Perlu pakai spek mata tak? Tak perlu. Bila dia akan dibaca di hari akhirat? Boleh tak kita belajar tajuk alam barzah dulu? Buku kita tu nanti disimpan kat mana? Ingat tak? Tak apa, dah dia lupa dah. Buku tu kan, kalau dia orang beriman, kan Allah minta tu letakkan dekat tempat paling tinggi, fi illiyin, langit yang 7. Apabila kita mati saja, tutup dah buku tu. Habislah, kita pun tak tulis dah. Jadi buku tu tak kat mana? Fil illiyin. Kalau dia jahat, letak di dalam tanah yang paling bawah, sijin. So, bila buku tak akan digunakan? Nanti dari akhirat, waktu Allah panggil kita, hajar sekian-sekian, ada malaikat pengirim. Waktu itu kena baca surah Qaf.
bawa dia. Buku tu dibuka dah siap-siap. Buka. So dia akan baca semua. Allah kata, Iqra' bi kitabikal yawm, engkau baca buku engkau. Nanti teringat setiap minggu ada majlis ilmu untuk kenal Tuhan. Baca satu, oh lega kita. Tapi kalau baca waktu dosa, berat kita. Minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Sebab istighfar ni, fungsi dia akan tutup tulisan tu. Dia akan tutup muka surat tu. Patutnya kita baca sampai ke muka surat yang ke 10,000. Ada dosa. Tapi Allah tak ambil kira dosa itu sebab istighfar tadi. Lepas tu, macam ketiga mahkamah, hakim, dia akan tengok apa? Bukti-bukti kan? Bukti. Lepas tu, hakim kan minta kita defend kan? Okey. Lepas tu kan ada keputusan hujung. Lepas kita baca tu, Allah tanya, kau ngaku tak? Allah bagi keputusan dia apa? Bila dia dapat buku, ambil dengan tangan kanan juga, nah buku kau. Dia buka, dosa tu dah tak ada dah. Dia tambah dengan pahala. Masa tu dia tunjuk ke orang ramai masa tu. Dia tunjuk ke orang ramai. Baca buku aku. Kan nak baca? Ya, dalam Quran cerita. Ada dalam ayat-ayat Quran, Allah dah susun dah. Allah tulis dah. Daripada dia akan bangun daripada mati, keluar dia macam mana? Cuma ayat dia berterabung. Kita yang kaji Quran tu, kita kena kombinasi ni. Satu. Sampai masuk syurga ni, jalan bawa kawan dia dulu. Bukan kawan dia sakit, tak, sihat bawa syurga. Lepas tu sembang dalam syurga. Tuan cerita dah dia sembang apa. Dah cerita. Itulah Quran. Okey, jalan yang ini. Moga nanti biarlah malaikat dia catat yang kita akan jadi penulis dia, betul tak? Sunat tak ditulis hari ni si fulan ini dia berselawat sebanyak 1000 kali. Boleh tak? Kita kena buat apa? Kita lah selawat. Cakap malaikat, kau tulis dia akan tulis apa yang kita cakap pun kita buat. Faham ya? Okey dah. Kalau belajar yang ni kan, kalau kita beriman dengan ni, seronok. Kita sendiri akan buat apa yang kita tulis. Okey, nombor 4 ni barulah tulisan-tulisan yang manusia gunakan. Betul tak? Zaman Nabi dulu ada penulis wahyu Nabi. Okey, masa zaman Nabi Sulaiman tulis surat tak? Ada tak? Ada dalam surah Semut tu. Dia guna surat rasmi. Dari siapa kepada siapa? Siapa yang postman bawa surat tu? Burung Hud. Jatuhkan dari atas. Satu sahabat baca. Oh, ni surat yang mulia. Dah lama dah tak tulis surat. Sejak bila dulu lang sekali tulis surat? Tak ada. Kepada kekenda. Adinda di sini. Dah ingat zaman sekolah dulu tulis surat tak? Zaman saya sempat tulis surat lagi. Zaman saya dulu sempat lagi tulis surat. Kita tunggu postman datang. Bila postman datang, zaman cinta-cinta dululah. Faham tak? Oh, tunggu surat betul. Dulu tak ada WhatsApp, tak ada apa. Telefon pun tak ada. Faham tak? Tunggu surat je lah. Selalu postman datang, tunggu. Tapi surat tu sudah hilang lah. Okey? Seronok kan tulis surat kan? Dulu tulis kad raya kan? Dulu kad jemputan kahwin apa semua. Sekarang ni semua dah WhatsApp dah. Betul tak? Nampak tak dia punya hikmah tulis tu? Benda yang ni kadang-kadang itu yang WhatsApp ni mungkin kita dah banyak sangat kan. Oh, tengok kenangan lama surat.
Baca balik lepas ni ya. Ada surat-surat tu baca. Nak tengok hikmah penuh penulisan. Okey. Ini contoh ayat tulis surat tu. Saya ada kongsikan sikit lah pasal surat ni. Okey, suratul Namli. Tentang ibu-ibu ayat yang boleh baca lah kat sini. Okey, betul Rasul Sahabat dia baca buku tu. Sebenarnya saya bawa kisah ni sekadar nak bagi selingan lah. Tak naklah direct terus belajar selit. Rasul Sahabat dia tahu surat tu kan. Dia kata surat ni surat yang mulia. Maknanya surat tu bukan surat orang biasa. Pernah tengok surat, kalau surat rasmi beza kan dengan surat berdaftar, tak berdaftar kan? Beza. Jadi dalam surat tu dia ada dari siapa kepada siapa. Dari Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman dia tulis Bismillahirrahmanirrahim tu. Maknanya Ratu Sabak boleh baca walaupun dia masa tu dia kafir, dia menyembah matahari. Nampak tak? Kemudian ini contoh sahabat-sahabat Nabi yang dilantik untuk menulis wahyu. Kalau Nabi dapat wahyu daripada Jibril, Jibril bacakan, Allah masukkan terus ayat tu, Nabi ingat, cepat-cepat Nabi akan minta, tolong tulis ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni. Siapa di antara penulis wahyu Nabi? 4 khalifah utama, termasuk Zubair bin Awam, Amir bin Fukhairah, Amr bin Al-As, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni ingat tak kisah apa sebelum ni? Ubay bin Ka'ab yang Nabi baca ke surah apa dekat dia tu, yang dia nangis tu. Allah sebut nama dia tu Al-Bayyinah, ingat tak? Ubay bin Ka'ab. Abdullah bin Arqam. Tahu tak Abdullah bin Arqam ni siapa? Anak yang rumah Al-Arqam, dia Arqam tu lah. Yang orang kata rumah Nabi dakwah diam-diam tu. Betul, kalau pergi kat Masjidil Haram, kalau ibu-ibu biasa pergi ziarah dalaman, kita boleh tunjuk rumah Al-Arqam bin Arqam tu. Sebab tu kalau Masjid Haram ni, kalau nama pintu tu dia ada sebab. Kalau pintu Al-Arqam, jaranglah orang masuk ikut situ. Sebab dia pintu tu dia menghadap ke istana tu. Istana dekat Bukit Ajiat tu. Pintu tu dia antara laluan balik daripada Sa'i, nak patah balik naik jantas tu. Dia ada satu pintu, dia panggil pintu Al-Arqam, ataupun pintu As-Salam. Pintu tu dulu Nabi selalu masuk nak pergi lintas ke Kaabah. So, biasa kita bawa lah ziarah jemaah-jemaah ni. Tahu tak checkpoint pertama biasa kita bawa kat mana mula-mula? Kita bawa jemaah satu hari tu tua pusing Masjidil Haram ni, sampai sekali besar masjid tu. Saya pun tak larat nak pergi dah. Besar sangat ke belakang tu, dia expand sangat besar. Kan? Jadi kita bawa dia naik ke Bukit Sofa. Bukit Sofa. Dia tengok kalau Sofwah Tower naik jantas kan, macam naik kat situ ada pintu tu lah. Banyaklah ceritanya. Cukup lah, nanti masuk cerita lain pula. Okey, ada cerita kemudian lah. Sabit bin Qais, Hanzalah bin Rabi', Mughirah, Syu'bah, ni nama-nama sahabat yang penulis wahyu. Mereka ni lah nanti yang akan dipanggil oleh Sayyidina Osman untuk bincangkan. Kan zaman Sayyidina Osman kan dia nak tulis Quran satu kan, dia nak bukukan Quran dalam satu mushaf tu. So ni di antara sahabat yang akan dipanggil lah meeting. Dulu kau tulis apa, kumpulkan. Tu yang dikumpul, letak Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran tu dikumpul. So mereka ni lah antara sahabat tu. Okey, Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, ilmu ini adalah as-saidu wal kitabah, adalah buruh seperti kita berburu. Dan tulisan itu tali dia. Faham tak? Ilmu ni itulah yang kita buru. Tapi nak ikat buruan tu dengan tulisan. Tak? Orang tanya, gimana tu Hajar? Nak pergi berburu. Berburu? Berburu apa? Berburu ilmu. Nanti cerita kat kita orang Malik yang nanti. Macam mana nak bagi dia tahu? Dia tu catat.
ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Termasuk orang yang macam tak pandai, dia pergi letih-letih bulu kijang, dia beri kijang dia pergi. Apa maksudnya? Tapi kalau ada tulis tu, ingatlah buku yang mana ditulisnya. Kadang-kadang main ambil je, mana buku aku ni, ada buku kosong tu aku ambil je lah. Betul tak? Waktu kadang-kadang kita buat nota juga supaya dia selamat lah. Betul lah. Kalau tidak, mungkin kita tak ingat, tapi tak apa. Moga Allah sasa ingatkan kita. Okey. Kata Imam Syaibi, dia kata, jika engkau mendengar suatu ilmu, maka tulilah meskipun di dinding. Maknanya apa? Pentingnya mencatat. Tapi zaman sekarang ni dah mudah. Mungkin ada audio yang boleh rakam. Lepas tu pula AI sekarang ni lagi senang. Dah rakam, dia boleh buat summary lagi. Siap. Sekarang ni zaman sekarang ni. Lepas tu hantar je tulisan. Ada orang boleh cakap berbentuk berbual pada tulisan tu. Semua tu zaman AI sekarang ni. Jangan yang datang nanti AI je. Makcik ni kenapa dia tengok-tengok AI je. Betul, zaman sekarang ni kalau saya cakap ni 1 jam ni, AI tu kalau ibu ada rakam hantar dekat dia, dia akan buat terus PowerPoint. Siap. Ringkasan tu dipanggil note. LMS pun buat macam tu. Saya hantar nota ni dekat dia, kita arahkan dia, awak buat sekian, so dia keluar ringkasan dia. Tapi saya tak suka guna AI sangat, sebab dia bagi ringkasan, sampaikan, saya suka baca word by word. Saya tak suka ringkas ni. Contoh buku PDF kan, kan tanya, awak baca buku apa? Macam sekarang saya tengah baca novel Terusir, Buya Hamka tulis. Kalau bagi PDF je buku tu, dia buat ringkasan dah. Tapi saya tak suka. Saya suka baca dulu, word by word, baru summarize. Ada semua orang dia tak baca word by word, terus summarize. Tu yang buat assignment senang, nak buat tesis senang. Tu AI buat. Tapi macam kita kan dalam web kan, ibu pun tak perlu nak tipu orang dah online kan. Hello, makcik nak tanya, tak payah, pegawai bank tu AI tu, orang tu tanya soalan kan. Pernah tengok kan? Kalau dalam Google dia guna Gemini sekarang ni, tulis je surah Al-Alaq, dia keluar ringkasan. Lepas tu dia tanya lagi, nak tanya lagi, tanyalah. Kepentingan tulisan keluar lagi, nak tanya lagi, tanya. Tapi dia tak sama dengan kita, dengan manusia juga. Okey, tapi untuk cepat boleh lah. Hukum pun ada sekarang ni, hukum. Kita tanya, apa hukum sekian-sekian, dia keluar lah 1, 2, 3, 4, 5, senang. Okay, lepas ni tak payah pergi kelas dah. Tapi tak sama, confirm. Saya sendiri pun tak berapa suka. Ya betul, tak tahu benar atau tak benar, tapi itu ceritalah. Okey, selingan saja sebab pasal dinding tadi. Okey, dah habis dah. Janganlah conteng dinding pula. Maksudnya pentingnya menulis kalau tak ada kertas. Kalau catat kat dinding pun boleh. Jadi kalau cucu-cucu dia conteng dinding tu, redha je lah. Mungkin dia ambil yang ikut. Bagus, cucu nenek ni penting menulis ya. Kau lukis ya. Geram juga aku, kata. Okey, jadi kita sambung ayat nombor 5 minggu hadapan, insyaAllah. Ya. Apa nama dia tu pun? R. Russian. Nah, itu untuk darah apa? Darah raja.
Masya Allah. Jenis darah tu, ya, tak special tu jenis darah yang susah nak dapat lah. Okey. Jadi kita baru 57 minit. Ada lagi apa-apa soalan? Ada pertanyaan? Ada kelawan syarat lepas ni? Surah yang berikutnya cepat ditebang, saya akan protestikkan. Kalau nak soft copy saya bagi. Kata nak surah tu? Nak surah apa? Nanti saya desaidkan. Kalau terlalu panjang, takut nanti rasa macam lambat habis. Kita mungkin ambil yang pendek sikit macam Insan ke dulu. Kahfi ni dia panjang sikit, 110 ayat, tapi dalam tu banyak cerita. Sonok kalau bercerita. Boleh juga. Tengoklah, nanti saya fikirkan. Okey, 30 ayat. Insan 30 lebih sikit. Macam tu ya. Jadi kita ni boleh. Kalau nak belajar alam pelik, belajar surah jin. Tapi kita tak belajar, tak amal sangat lah. Ambil lah macam surah Insan ke, Sajadah ke, Mulk ke, Waqi'ah ke, Rahman ke. Semua tu dah ada note. Sekarang ni saya tengah siapkan note surah semut. Kalau saya pagi-pagi dekat Taqwa tu, pakai PowerPoint tu, Al-Qasas ada nota. Banyak lah. InsyaAllah. Luqman belum ada nota khas, tapi boleh cerita nanti. Baik. Saya dengar, saya taat. Sami'na wa ata'na. Okey, bagus macam tu. Nanti saya buatkan ya. Nanti saya beritahu awal-awal. Okey. Moga Allah beri kebaikan kepada kita. Kita sudah dengan tasbih pengampun dosa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sambung ayat nombor 5 nanti ya, minggu yang berikutnya.